early harvest kita rujuk kepada tuaian di mana ketika buah tu masih muda. Jadi buah yang muda tu kita tuai. Jadi buah muda ini biasanya dirujuk pada buah yang berwarna hijau muda. Kemudian kalau kita perhatikan ciri daripada early harvest ni, minyaknya kurang sebab buahnya masih muda. Dan kemudian rasa early harvest ni adalah agak pahit dan juga pedas. Dari segi rasanya sebab buah masih muda. Dan kemudian dari segi warna dan juga teksturnya juga berbeza. Bergantung kepada tempat, bergantung pada cuaca, bergantung juga pada tanah dan juga maknanya keadaan harvest. Jadi maknanya kalau dia tuai dalam keadaan dalam tempoh yang cepat untuk diproses, maka rasanya lebih pedas dan juga lebih pahit. Tapi kalau dia harvest awal kemudian lambat diproses, maka kualiti juga berbeza. Jadi kenapa dia tuai waktu muda ni? Untuk mendapatkan rasa. Kenapa? Kerana komponen bio-compound ketika itu adalah tinggi. Jadi kalau kita buat analisis, maknanya kandungan bio-compound yang buah muda dengan buah yang telah masak sangat berbeza.